minat seni tapi kerja susah. Betul ke budak seni memang susah nak cari kerja? Atau kita yang sempitkan maksud kerja tu? So, saya Syafiq Sabri yang artis. So, saya nak tanya jujur lah. Bila orang sebut budak seni kan, kenapa ramai terus fikir kerja dia cuma melukis? Sedangkan hari ni, budak seni boleh masuk banyak bidang. Boleh buat design, boleh buat poster, boleh buat video, editing, content creation, packaging, branding business, fotografi, UI design, fashion, banyak lah. Game art pun boleh. So, masalahnya kadang-kadang bukan tak ada kerja, tapi portfolio kita yang tak cukup kuat. Skill digital tak pandai tunjuk value dekat orang. Itu je masalahnya. Seni ni bukan sekadar bakat. Seni ni kena belajar jadi skill yang boleh bantu orang lain nampak benda tu jadi lebih cantik, lebih jelas, and lebih bernilai. So, saya nak tanya pendapat korang lah. Betul ke budak seni ni susah cari kerja? Atau diri sendiri yang decide untuk jalan mana yang kita nak? Nak jadi artis, nak jadi designer, nak jadi cikgu, atau apa-apa yang kita minat? Bagi saya, it depend on orang tu lah. Dan juga rezeki mana yang dapat. So, kalau korang nak borak ataupun bincang benda ni dekat komen, follow saya. Saya akan share banyak lagi. Saya akan share lah journey as a young artist.